Beberapa menteri luar dari negara sahabat tiba di Malaysia hari ini bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-46 dan mesyuarat berkaitan yang akan berlangsung hujung minggu ini. Menteri Luar Bahrain Dr. Abdul Latif Rashid Al-Zayani merupakan antara yang terawal tiba di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada Sabtu. Turut tiba Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan bersama isteri dan delegasi pukul 10.30 pagi. Selain Singapura, ketibaan kemudiannya diikuti Menteri Luar Indonesia, Sugiono, pada pukul 11.36 pagi dalam penerbangan berasingan di Terminal 1 KLIA. Antara pemimpin lain yang dijadualkan tiba hari ini di Kompleks Bunga Raya dan Terminal 1 KLIA termasuk Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh bersama isteri, Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kao Kim Hoon, Menteri Negara Emirat Arab Bersatu UAE Khalifa Shaheen Al-Marar dan Timbalan Menteri Luar Arab Saudi Abdul Rahman Ibrahim Al-Rasi. Difahamkan Perdana Menteri China Li Qiang akan mewakili negaranya bagi sidang bersama ASEAN dan GCC China. Dengan tema keterangkuman dan kelestarian, ini adalah kali kelima Malaysia menjadi pengerusi ASEAN selepas tahun 1977, 1997, 2005 dan 2015.